Dan apakah itu? Pondok ada. Pakar lepas mencak tu. Akhirnya ada juga gambar rambutan dah. Oh, Razi pun malah double strike. Woi, pakar bukan jangan marah kalau kau kumpau. Lucut. Oh, balik. Gadai apa buat tu? Kena dah. Oh, rangkut dah buat. Gadai dah kat penting. Assalamualaikum. Very good morning to all. Okay, alhamdulillah berjumpa lagi kita di Kamal Fisher YouTube channel. Okay guys, hari ni jom ikut saya mancing di Unjang Kapal Rusia. Alhamdulillah ada agak rezeki, kita dapat agak rezeki join group ni mancing memburu tenggiri di Unjang Kapal Rusia. First time nak masa pergi mancing kat sana. Kita nak naik boat K-On kat Sungai Kuala Muda . Saya pun baru first time nak pergi mancing kat sana, kat Kapal Rusia ni. Macam memburu tenggiri, mana nak tahu kok ada rezeki kan. Dah lama dah ni tak masa tarik tenggiri. Okey guys, jom. Semua dah ready dah. Boat pun dah ready dah, isi minyak dah. Kita tengok dulu. Player semua dah ready dah tu. Set up semua dah clear dah. Mazri. Oh, jantan. Dah semua dah buat jantan dah. Tekong dulu dengan isi minyak. Okey guys. Jangan lupa like, subscribe, share Kamal Fisher YouTube channel. Okay guys, jom ikut kami. Aku memancing sekadar hobi, bersama teman-teman ikan dicari, adrenalin menerkam bila drag berbunyi. Lihat leturan joran itu yang dinanti di kolam, di sungai dan lautan akan ku terja asal ada ikan, menipu ikan dengan umpan tiruan. Bila ada sentapan jadi satu kepuasan. Okey guys, jom. Sampailah spot Minyak Polo dulu, kita cari umpan. Oh, banyak lah tu. Apa? Caru, pelata. Jom kita pelak kat depan ni. Woi, rapat. Kat depan ni, banyak ni. Ada dah. Tu, pelata. Kan bilih pun dah. Mulai tu ya. Oh, sorry je tu. Dia tu tangan dah, dia tak bagi lepak. Bilih bola air tu. Tamban. Cari ikan dengan gelak. Senang gua cari umpan macam ni. Apollo. Jadi dua orang bodoh je apa. Highlight. Depan ni banyak lagi. Ajar bodoh tu pun kena tak jadi lah. Tamban lagi. Dalam ni ada air. Ada. Alah. Oh, lucut pula dah. Borek. Tahu tak apa. Kali lagi ya. Tu ah. Kali. Waduh, tak puas lagi. Okey guys, kami dah sampai Tuah. Tekong ajak kita casting drift kat sini dulu, kat Tuah. Tekong K-On. Jom kita try casting drift dulu. Kita try main jig.
Lagi. Baru nak ikat balas dah. Abang Azri ni saja. Abang Azri ni saja. Dekat sotong. Abang Azri balas guys. Awal dia balas dah. Kita duk tengok nak tambat bot, nak ikat bot. Menjerit dah, derat dah. Kenapakah itu? Selok. Kenapa tinggi? Oh, baru lu kata tadi tembang. Oh, sotong kepala merah. Selok. Alhamdulillah gaju bagi kena. Pup, alhamdulillah ke orang gaju dah. Oh, lesen dah. Aku ada lesen. Cantik kita cari pula. Kishon. Aku ada lesen, Oh. Kishon. Ponok dah. Oh, Lucu. Kena katam. kena katam poru. Kena katam. Seti putih. Seti pun putih. Oh, ni amok rencok orang. Seti putih oi. Tu. Mengung member. Seti boleh putih dah. Balas dah. Oh, abang kita kat belakang balas dah. Tengok casting drift. Syarul, abang Syarul. Syarul balas. Biar pergi belakang. Kita pergi tengok. Baru lepas baling ni. Oh, Syarul dah caru, kan caru kuda. Kita cari dia. Oh, Pak Long pula balas. Lain macam tu. Contoh sikit, dapat bulu. Makan telpau. Telpau. Apa? Hambong? Coaster, tak lepas ni balas. Confirm dia dah tu. Kita sambung. Caru kena badan apa? Caru kena badan apa? Oh. Ikan apa tu? Bukan jupak tu. Ikan pelatar besar tu. Ikan pelatar besar tu. Kena badan. Pelatar besar kena badan. Ingatkan tinggi ni. Abang Ambok lah. Padu Abang Ambok selalu. Ini cari lain. Apa pelata papan apa bagandu panggil pelata papan ah? Oh. Bapak sao, bapak bambok. Pi kedai. Jam 2668. Oh. Kena. Itu. Oh, katam. Kena katam. Kena katam guys. Minjik kena katam. Aduh. Hei.
Boleh. Oh, seorang lagi. Welcome to the club. Oh, bala belakang. Oh. Ha? Caru apa panjang ni tu? Kacang. Ha? Ada. Kacang. Ai kilat dia macam. Belakang malas lah. Apa Farid? Kacang. Melompat. Ada member. Kacang. Apa bu? Ala putih pula. Kacang pau kilat macam tu. Oh, tinggi ri je. Oh, belakang malas tu. Belakang coaster. Tak ada ikut. Tu boleh abang gudai ni. Casting boleh dah. Tinggi ri naik dah ikut ni. Pak Long boleh katakan kacang. Aduh. Ada selalu yang naikkan kacang ada. Habis tak pamuka Lumuk banyak ikan tu kat Pak Long. Pandai dah. Lucu. Oh, balik. Ambil. Kau laju, makan laju. Makan laju, boh. Ringgit dalam ah. Dah. Up. Okey. Alhamdulillah. Lesen dah. Ini Dia ambil kali dengan leader. Dia ambil playar. Pelempak macam tu lah. Mana playar tu dah. Dia kali ni dah leader dia nak ambil. Ya. Dengan leader dia tahu. Amboi. Kamu. Tekan kok ikan ni. Oh, belakang balas kok. Syarul. Oh, Syarul kat belakang balas kok. Cantik lah. Alah, betul-betul lucu pula. Ya Allah. Alah, panjang ya Allah. Try dia. Pelong lah. Oh. Pak Long pula. Nanti lah Pak Long. Saiz tu kat Pak Long. Tak apa. Orang panggil tinggi riak. Yang ni bandang kot. Oh, Pak Long lah tu. Saiz tu kak. Dia boleh apa? Coaster ke jeep Pelong? Pak Long kat coaster. Dalam ni guys. Oh, tak dekat. Tak lekat lagi. Aduh. Oh, dia ikut lagi. Oh. Ikan tu apa? Tempat kasut. Tempat kasut. Apa ni? One dasik. Tak dekat pula dah. Tak sampai dalam tu, dia main bawah. Apa? Api dah apa? Oh, balas lagi. Oh, seru lagi. Seru pakai apa?
Jig ke? Coaster. Taruh kat belakang belah pula. Ganju. Oh, halus. Tenggiri ke ah, janji nama tenggiri kan? Okey beres lepas. Janji nama tenggiri. Tengah amat. Oh, dia tak balas tu. Tu, tenggiri dah. Ayak lenang terkapak. Oh, ayak dia tu. Lenang sungguh. Oi, mana ayak? Mana jauh lepiak lah tu. Plata. Oh, bulu cap ni plata tu. Plata apa nak cupak? Cup bulu cap lah masing-masing. Cupak saja. Tu. Allah. Dia ada. Okey dia duduk makan umpan tu. Kena tempat kasut dengan ni. Katam dah. Casting apa tu? Casting apa? Ha? Casting apa? Guna apa? Oh, casting guna apa? Sotong? Jig. Oh, jig. Jig mana? Jom kita try casting sotong putih tengok. Tak menjam ni. Kau lagi. Up. Ikan apakah itu? Mission. Come on. Laju mai. Carut. Jaru. Tak dapat carut Basri tu. Makan sotong. Dia makan soton. Dia ada. Dia makan soton. Pakai earphone. Jom kita pergi lah. Pak Long duk berusaha tarik ikan tapak kasut dia tak naik-naik lagi tu. Padahal melekat kat bawah bot. Ikan tapak kasut tu melekat bawah bot. Tak habis-habis duk pam tak naik-naik lagi tu. Nampak ekor dia. Lepas tu balik kat belakang. Hari dia jumpa ikan besar dia pecah. Tarik je. Suruh dia cari tenggiri melekat kat badan. Wah, tengok mana dah keluar. Mana keluar tu pam tak habis-habis lagi. Pada betul kena. Oi, belakang pun belucak jadi. Macam tu? Belucak lagi. Oh, cupak lagi. Cupak mengikut atas lah. Ni goreng panas-panas. Kan lah. Kau main belucak lah yang cupak. Jumpa ayak duduk dulu tak ya. Lepas dia dah. Yelah, tak dapat tangan. Kakak lepas main belucak depan tu. Layan baby cupak. Duk layan baby cupak kat depan tu. Tengok tu, kiri kanan belah. Dia kata banyak lagi kat bawah tu. Cepat. Banyak lagi kat bawah. Dia tengok si Farid melayan ikan cupak dengan teknik bulu capnya. Bulu cap ikan sendiri ya. Tu. Tu dia. Tu lemak tu. Kelempang tu. Kita try casting pintail tengok. Tekan. Botol Basri, jerat Basri mengena. Baru tahu sangat tu. Jerat botol Basri mengena. Aku ni pelata. Oh. Maaf pelata tu. Nah. Oh, sedap. Baru tak nak layar. Akhirnya ada juga gambar ke botol dah.
Fazri. Ayak ni kosong. Oh, menekan lagi. Boleh. Otek lah, otek. Suspek otek. Bukan. Ikan juga. Otek dia tak nak buh macam ni eh. Kalau bukan otek apa ikan apa you jahat dah. Ikan kembung. Dia tekong masak lah. Ni jangan budu bagai tu. Habis sembahyang ni makan weh. Tengok. Baru tak faham ikan. Nak ganju ke nak sauk? Oh, ikan sisik ni. Sabar. Naik lambat. Tidak boleh masak ikan sisik ni buat gulai. Abang nak singgah kedai siang ni. Apa lu? Ha? Abang nak singgah kedai siang ni. Oh, elok tu. Tu kemai balik tu. Dapat kasut nak buat sawah. Mana tempat kasut balong ni? Mana. Lu bercari ikan tempat kasut. Dia nak makan hak dera tau. Hak mesin karan dia tak mau makan. Lalu lagu tu. Oh, nampak dah. Putih lah, putih. Putih. Otek. Nak kata dah otek. Melentuh. Oh. Bulan gabus ni. Nah, dalam ni. Oi, otek bawah tengok seh. Ni pelotan. Landak mau. Tu. Tu abang ngok mulut dia kecil. Pelotan. Kalau ada pelotan, ada mesti ada geng ni. Pakat bubuh kepala ikan tu. Sok. Ganju dah. Ganju terus apa? Pelotan. Tu dia. Oh, tengok pelotan tu. Enggak otek. Aduh. Alhamdulillah. Oi, hari ni kawan tokok besar-besar semua eh. Jom kita bercari lah. Cari ikan pelotan. Bagi berminyak mulut. Dia mesti ada ni, dia mesti ada. Fish on. Letak makan terus ya. Wow. Oh. Ada geng. Ada geng. Aduhnya buat tak hotel lagi tinggi. Oi. Kena piduk ni. Pak Long nak bagi apa tanah belum? Apa tanah dah tu? Menekan tu. Baru jatuh lah. Kau nak berbetul tadi kan. Nak lock. Dia makan terus. Fazri pun pala double strike. Belum. Tengok balen. Ni jatuh makan. Takut kau mah. Takut dengan saya. Kau naik ikan. Kau tolong buat naik ya. Tu dia. Kita cari hak mana nak makan. Baik tak apa? Tak. Kat baju 3 ekor ya. Abang Zee tak naik lagi. Tak sampai lagi. Ui, budak tu. Tu. Oh. Kau mai ni, Syairul semua. Satu pindah membuka. Dia guys. Yang pada kepala termenung. Ni buat sini ya.
Dia tak makan. Tu melekat lagi tu. Weh, ikan selek. Ikan belah nama tu. Weh, kawan ni 3 ekor ni. Tarik eja botol rek. Duduk atas ni tinggi. Air buah botol buah belah tu. Bor dekat-dekat tak buat pegang. Dia buat banglo. Tumpang duk makan. Ui, masih balas lagi. Yang ketiga dah dah. Boleh cak macam. Yang ketiga dah. Saya boleh cak. Ni kalau start musim ikut syok weh dia. Habis Abang Zri petik dah. Dah dong. Tak lagi kau dah habis dengan video aku. Tu. Yang ni naik terus. Terbang sepok tak parah kan ni. Sekarang sikit dah motor. Jadi korang motor. Macam hitam tengah tu. Nah. Oh, masih nak. Kita pun makan dah ni. Makan dah. Shot. Dia ada. Kutik kau peluk tan. Wow. Oh, menekan lagi. Takkan tengok saja belum. Dah. Panjang-panjang nyambuk ni boleh duduk belakangmu. Tu dia. Kita cari yang mana yang galak makan kita cari. Ui, tekan lagi. Pandai aku nak kepok angkat telung kali he. Aku mai kau kepok. Tenggiri dah ada lesen dah. Kita cari lesen ni pula. Nak tahu kok lain spesies dia tak pergi naik. Oh, dia agak otek. Gemuk. Tu kira tua nya tu tu. Oh, tengok. Tapi hak mula tadi tu lagi. Mula-mula dia tok. Juga. Tu. Yang penting ni buang dulu. Dia punya sengat ah. Ada. Kalau mau nak teruk dah kan dia tak makan tu. Dia bolat perut boroi. Anyok dah. Hah? Makan. Anyok dah. Asyik dia dah. Tengok sikit ni. Buat bateri. Lunjak tu. Lunjak. Ha? Memang lunjak ni. Oi. Lah. Oh, bangla Pak Long kerja dah tu. Boleh kat dia. Kat belakang tu. Oi, dekat-dekat tu. Weh, tapak cabi kat dia awak. Asalnya lah kali tapak ni. Asalnya lah boleh kat Pak Long lah tapak. Senyap lah depan ni. Tak belum. Pak Long malah. Senyap lah kat depan ni. Oh, pisang juga. Abang Zri dekat. Dekat pisang. Oh, mendekat-dekat. Ah. Boleh lagi. Dok saya ni tak dekat. Tak dekat tu. Minyak mulut. Main ikan ni buat kari. Asam podah ke? Asam podah dek. Naik lagi. Dah. Pulun dia. Kutip dia. Pilot ni.
Alah men. Woi, takkan dekat hu. Bukan otek tu. Pam nak men lah. Dia nak get feel tu, nak pam. Malu kat orang tua duk pam. Biar pak. Beli mahal-mahal. Oi, keluar lagi tu. Dong apa belum? Dong apa kau? Lah, takkan kena potong ke macam tu pun. Botol pun kena potong. Itu je tu. Ada. Tak tahu, tak ada bangkat ni abang orang. Masa hak kita sangkut. Hak ni ikan. Jauhnya. Sangkut asal ni. Sabar tengok. Ni buat ni bagi abang buat ni. Kita depan. Nak kan tak mau. Kau ni juga betul bang. Kau tekan ni. Kapur ni sampai atas tak habis-habis. Rok ni. Makan tak besar ni. Sangkut dengan kita. Siap ni. Dah ada orang masak ni. Sampai atas tak berhenti lawan lagi. Baru 30. Lagi 33. Ikut kau tak tahu. Betul kau tek Tahu tak. Antara dua tak letak. Boyan. Tak boyan ni. Dah. Kasih je. Sebab dia pinjau sangat. Kasih. Asyik mari. Tapi nak tak tahu ni tengok jamu. Kapur lah boleh kapur. Elah. Dia minta borang lah. Ui, tekan ni. Oh, tekan sampai habis tu. Tekan ni. Pakai keren. Kalau boleh Tak payah no. Ha? Dia pakai keren. Ikut bang. Mana-mana Kakak orang dah. ada bagi. Pam. Pasal sangkut dengan kita semua. Tak apa tangkap ni. Tangkap cara ni tu. Tak begini ni. Apa lah. Takkan ni. Bukan ikan ni pun. Ambil letak tu. Blok. Sangkut tak apa jadi ikan naik main botol je lah. Ada. Sampai atas lah bang. Kalau borong tak lawan kot ni. Borong timbul dah. Dia lawan sampai atas pun tu. Botan ni. Borong naik ni. Ketangkut ni kita. Belik lah. Tiga. Betul bang. Nampak eh? Nampak. Tangkut kita. Jom kita. Ambil naik dulu. Atas tu bang. Oh. Sampai gancu. Nah gancu. Tiga apa? Betul lah. Total. Apa? Tu dia total sak. Tu. Dia. Kawan nak misi Tu. kan lah. Dia. Bukan kalau tak dia takut keluar. Takkan madu. Pakai mesin keren tapi pula manual. Tak layan. Dia tak mau layan. Tak tengok tadi sangkut. Datang ke mana? Makan lagi. Balong. Balong hijau boleh dua berat ayat balong ni. Baik tengok lagi tak ni. Kalau jenis nak. Kita tak besar pun. Nampak lah tu. Kecil lah. Anak otek. Anak ni, rimah ni dia menggelupok kuat lagi. Okey tak ni beg. Okey ni tak. Boleh lah tu. Okey tak nak bawa ini. Tak lagi lagi. Pishan. Mana lagi guys? Ada poyok ni beg. Tak layan lagi. Tak ada duk makan kita layan. Orang ah. Main kat laut ni special dah. Jumpa eh. Oh, petang ni. Naik lagi.
Wah, dia main bodong otek tak bawa mana. Jadi benda layan. Tiba-tiba tadi no. Demi benar lagi. Ya bang. Tengok pula. Otek ni. Nah guys, kita layan ikan ni. Ikan tenggiri tak apa ada, kita layan ikan betul mak. Lu malah kamu tau. Banyak kapu. Kapu ni. Takkan 40 kapu kat kalau kamu. Belakang demi sisi. Abang Azri, otek juga. Dah ni. Tak nampak lagi ni. Tapi cara ni otek juga ni. Oh, otek sungguh. Buat motek lah. Bau. Okey, tanya guys. Tu guys. Abang Azri tengok layan lagi. Tengok pam ni Abang Azri. Kat belakang pun balas tak? Apa macam tu? Oh, sangkut. Sangkut. Otek kak. Taruh lepas dulu. Tu nak buang satu batu. Makan. Mana lagi? Makan dah. Alah, ikan kecil. Mana dah besar tu eh. Dekat vision. Oh, tak. Nak buang ni. Oh. Sampai jumpa. Ekor ah. Ekor lagi dia. Vision guys. Otek lagi. Tu nampak tu. Oh. Alah halus. Nampak halus. Janji tambah kilo. Bangan. Dua-dua bang. Tak tengok ayam semua. Berangnya rancak. Itulah mengai otek. Itu. Oh, berangan tengah rancak pula dah. Bubu lu. Isi ikan lah. Oh, kena buat pambut berangan pula tak ada nak makan lagi lah. Okey sana. Berapa sampai bawah lepas tu tarik berapa depa? Nah. 10 depok. Ha? 10 depok. 8 depok, 9 depok. Lah senang abang dalam 15 second lah. Abang ambil agak-agak ni. Tidak pun nak kena sampai bawah angkat. 5-6 kali. Ya. Abang makan angkat. Tengok ayam belum? Haram dia kita macam ni tak dia nak tengok. Tak payah bang. Apa? Ha? Tak payah. Ya, tak ada lah. Betul lah tu. Dalam makan dah. Makan bang. Makan tadi. Kan? Kan? Dah tu. Mana-mana kan tu. Oh.
Layan merah berangan pula. Nak makan tadi tak jadi. Tak jadi merah berangan mai pula. Tu. Dia mai dah. Mai hak ni pula. Ni kedua ni buat dah. Belah ni buat dah. Dia mai hak ni pula tak jadi nak makan. Kita puluh ni dulu. Mana player tadi tu? Eh, dengan kau elok ah. Tak apa, yang ni banyak ah. Kayak isi ikan ni ke? Kita ambil isi ikan. Makan dah. Ha. Oh, lekat dah. Udang kopek pun makan. Manalah puncanya. Kan pekan dah. Tu. Lepak aku dah tahan kau. Tak mampu makan. Merah Suman first time boleh belasah merah Suman. Nak kau merah berangan. Merah berangan. Ha, merah Suman pula. Jadi macam Iwan Pesto lah. Dah aku lempang lah. Ya Allah, cari tak jumpa. Strike lagi. Oh, sangkut. Berangan lagi. Oh, gesek dengan sangkut dengan Abang Hazari lah pula. Oh, lepah. Saiz ni ya. Saiz 1.5 kilo ni ya. Oh, dia cedera parah. Strike. Oh, strike. Strike lagi. Kedalaman 40 meter. Menekan. Oh, Allah umpan tu. Boleh dia bawa kulit dia. Ha? Tinggal kulit pun dia makan. Oh, umpan nak. Nampak? Lagi tak cukup. Kalau lagi nak. Nak boleh bukan senang. Nah, kita tengah nak makan ni. Kita tengah makan, bukan nak makan, kita tengah makan. Bakak. Pak Long rot balah. Bulan. Tino pak kau 5 ringgit. Pak Long. Apa ah? No, taklah saya punya air. Hai kan ni. Bukan kau nak suruh ikan dah. Benda payah dapat. Lalu pukat apa? Kamu Pak Long? Otek juga. Pak Long balas saya biar Pak Long. Weh, ikan tadi yang takut-takut. Jom. Tolak jom. Bawa berangan. Tadi naik 2 ekor. Pakai polo. Suasana cabut rancak, bottom rancak. Tu duduk tengah lepas. Tu duduk tengah pam lagi. Oh, sakan. Tak berhenti lagi ni. Ada yang sampai tak makan dah. Tak mau makan nasi, sebab dia balas ikan ni tak berhenti. Ikan pula. Nanti ikan makan. Nak rekod tak lah, dah rekod dah ha. Tu. Naik lagi ekor. Ish. Ya, Pak Long gila dia ni. Oh, makan ke balong? Alah, tak dekat. Lepas balik. Rasok geng-geng Bangla ni lah. Geng-geng Bangla ni depan belakang ke so. Oh, tu. Gila lanjut tak kentiu tu. Apa ni? Padu lah. Tak juga. Pemegang penuh kedai. Wah, banyak ni.
Hoi! Hei, ikan apa? Ikan re, ikan re. Ikan re. Dia kata ikan macam-macam tadi. Itu macam peluang kah? Masak apa sedap ni? Apa dia ni ya? Apa tempat pipi? Abang kau Ustaz? Oh, dia duduk pulang kerisi ya. Umpan dengan potong. Pisang lagi. Ambil kau. Tak sangkut kot. Janganlah sangkut dengan orang sebelah pun. Ha? Jangan sangkut tau. Tapi ni color ni. Orang sebelah sampai dah atas. Bangla sebelah ni. Bangla belakang. Bangla belakang 3 kali duduk belakang ni. Busuk nampak ni. Tu. Kecil sikit. Dia RM20 macam dia. Dia RM20 macam dia. Okey guys. Tamatlah sudah persembahan kami untuk trip kali ni. Kami dah on the way balik. Apa-apa pun tunggu dekat pangkalan nanti. Tengok hasil kami macam mana. Okey, tunggu. Oh, ayah suruh nak masuk. Oh. Ayah suruh nak masuk walau. Semua pekat main duduk depan dah. Semua kena main duduk depan. Semua kena main duduk depan dah. Tu sadai ke apa abuk tu? Oh, kena dah. Sangkut lah. Oh, sangkut dah bot. Sadai dah kat penting. Baru tanya buk tu. Sadai dah kat penting. Baru tanya buk tu. Aduh. Tak yang dua ni. Ayah duduk tidur dulu. Kami tersadai kat penting guys. Tak bolehlah masuk ayat surut. Tak tengok pasang pukul apa? Ni tengah pasang kan ni. Udah. Ha? Tengok pasang. Lambat air, lambat air. Lambat air. Tengok pasang pun yang tak pasang je. Oh, bot sangkut dah. Dah pasang ke 10. Oh no. Siapa kata ayat pasang pukul 10 baru boleh masuk kalan. Jenuh. Sadai kami kat tengah ni. Sangkut. Tak boleh nak masuk. Hai, pasang. Kita nak tengok sunset, tak nampak sunset. Jadi relax dulu kat sini. Okey guys. Sekarang jam 20.54. 20.54 kami masih lagi sangkut. Tak boleh masuk ke bekalan lagi. Ada yang ambil peluang. Ada yang ambil peluang pergi berenang lagi dulu. Ni, sambil tu kami tutup ikan dah. Tekong dah tutup ikan siap dah. Oi, tekong KO dah tutup ikan dah tu. Tu, hasil kami. Alang-alang ni kami tunjuk pilah. Ni hasil kami. Kami gasak ikan otek hari ni. Ikan otek saya kira gasak tadi dah 55 ekor. Ikan otek saja 55 ekor. Ni potan 2 ekor. Potan besar 2 ekor. Target kami 5 pinggiri ada 5 ekor lain tu berangan. 6 gulai seekor. Oh ya, 6 ekor. Gulai ada buat gulai seekor. Gulai Boleh naik dulu dek tengok video. Oh, padu. Asyik padu. Tapi tu lah nak balik sangkut kat penting. Ayat suruh habis hari ni. Habuan. Tak tahulah pukul berapa jangka ayat pasang betul pun. Ayat pasang balik pun pukul 10 nanti lah. Nganga kami kat tepi ni. Okey guys, apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share kami official YouTube channel. Thank you for watching. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum. TV je. Boleh.
ekor ni.